gaji dah masuk, komitmen dah bayar, bil pun dah bayar. Sekarang ada lebih lagi 500. 500 ni nak belanja apa ya? Pak Is, Pak Is buat apa ni? Saya tengah kira gaji naik. Gaji naik? Ya. Gaji naik juga. Yang penting produktiviti kena jaga. Sekarang kita nak start untuk siaran kopi ekonomi. Jom. Oh, sekarang. Jom cepat ya. Produktiviti kena jaga. Betul. Memberi harapan baru dan juga berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia bila mana penjawat awam menerima SSPA dengan kenaikan gaji 15% selama 2 fasa berbeza. Manakala gaji minimum bagi sektor swasta meningkat dari RM1,500 sehingga RM1,700. Jadi persoalannya di sini, bila gaji dah naik, bagaimana pula produktiviti mereka? Jom kita tanya rakyat Malaysia. Pandangan anda bila mana gaji minimum RM1,700 sekarang, adakah dia akan meningkatkan juga produktiviti kerja sekarang? Pada pendapat saya adalah wajar dengan kos sara hidup yang agak meningkat sekarang ni. So dengan peningkatan gaji minimum kepada RM1,700, ianya amat membantulah kepada para pekerja untuk tampung kos kehidupan, kos persekolahan dan lain-lain lagi lah. Para pekerja ke belum? Dah. Sektor kerajaan dah berdiri ke swasta? Kerajaan. Baik, kita komen sedikit bila mana dah naik SSPA dan sebagainya. Adakah bila gaji naik tu produktiviti bekerja juga meningkat? Ya betul. Ya, macam mana produktiviti bekerja tu boleh meningkat? Dari segi hasil juga ataupun kecekapan bekerja tu betul? Sama ya. Sama je. Menaikkan kita punya mutu kerja semua lah. Dari segi naik gaji kan. Salah satu inisiatif kerajaan tu baguslah, tapi dalam situasi ekonomi sekarang kurangnya 2,000 lah sebab kita pun banyak komitmen kan macam tu. Kita bekerja bukan semata-mata untuk gaji. Kita nak kena ada minat, kita nak kena ada kesungguhan kan. Maksudnya kalau kata kita kerja pukul 8 pagi sampai ke pukul 5-6 petang pun maksudnya kita dah bersemangat untuk bekerja. Macam tu. Jangan kerana kita kerja kerana sesuatu. Kita berazam untuk kita ubah dan kita buat yang lebih baik. Rakyat Malaysia sememangnya bergembira dan menyambut baik pelarasan kenaikan gaji yang diumumkan oleh pihak kerajaan, dan bila dah naik gaji bersalah tanggungjawab kita untuk menyumbang kepada syarikat. Apa-apa pun terus bekerja dengan semangat untuk menyumbang kepada produktiviti pekerjaan kita dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Gaji naikkah produktiviti? Saja untuk kita letak seiring gaji dan juga produktiviti, kerana persoalannya adakah produktiviti itu diukur menggunakan peningkatan gaji ataupun dia diukur melalui suasana kerja itu ataupun daripada latihan dan juga teknologi masa kini. Melihat kepada keadaan ini, perlu untuk kita faham adakah hasilnya peningkatan gaji yang telah pun diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada kenaikan produktiviti negara. Hari ini kita bersama dengan Dr. Zuhaina Mustafa, Pensyarah Kanan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, dan juga di hujung sana Encik Muhammad Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi Utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future. Terima kasih menerima jemputan kami di kedai kopi yang sungguh indah ini. Sama-sama. Melihat kepada gaji naikkah produktiviti? Saya tak nak tanya dululah produktiviti. Saya nak tanya gaji naik ke? Encik Zarif macam mana? Okey, gaji memang naik. Tapi dalam masa yang sama produktiviti pun kena naik juga. Okey. Doktor, gaji naik ke doktor?
Alhamdulillah. Melihat kepada keadaan ini, kita saja letak gaji bersebelahan dengan produktiviti kerana kita nak nilai sama ada adakah berbaloi dengan kenaikan gaji dan juga apa mungkin keputusan atau impaknya kepada produktiviti negara. Mungkin kita boleh tanya pada doktor dulu. Okey, terima kasih. Right. So, memang gaji, produktiviti seiring. Kalau gaji, kita cuma macam persoalan gaji naik dulu ke ataupun produktiviti yang naik dulu. Okay? Tapi sebenarnya dia seiring. Gaji boleh meningkatkan produktiviti, tapi produktiviti juga kena meningkat dulu, barulah gaji kena naik kan. So dia memang macam berkadar langsung macam tu. Okey, Encik Zarif, kita tahu bila kata gaji naik, ramai di antara pekerja merasakan berpuas hati dengan nilai gaji yang dapat dan lepas tu baru boleh melaksanakan kerja dengan lebih produktif. Tapi ada juga persoalan bila kata kalau gaji naik tapi suasana kerja yang sama, latihan yang sama, teknologi yang sama, apa pula jadi pada produktiviti negara, Encik Zarif? Okey, sebenarnya macam doktor bagi tahu tadi, dia situasi dia adalah ayam dan telur. Wow. Mana satu yang naik dulu? Kalau kita lihat, ada yang kita boleh cakap berdasarkan pemerhatian, berdasarkan research yang telah dibuatkan, memang gaji kena naik dulu, baru produktiviti naik. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita nak tingkatkan produktiviti dan juga tingkatkan gaji, perlu ada elemen suntikan daripada latihan tersebut. Itu datangnya latihan. Dan juga tempat kerja penting disebabkan salah satunya adalah dia akan mempengaruhi suasana, mempengaruhi pekerja, mempengaruhi motivasi pekerja untuk bekerja. Bukan saja gaji, tetapi motivasi pekerja dan juga produktiviti saling berkait, termasuk juga latihan. Okey, apa mungkin impaknya kepada mutu perkhidmatan dari bagi sektor kerajaan? Melihat kepada keadaan ini, ialah rata-rata penjawat awam juga menarik lafaz lega bila ada penyasaran peningkatan gaji dan sebagainya. Melihat kepada mutu perkhidmatan, apa mungkin jangkaan yang boleh diberikan mutu perkhidmatan kerajaan untuk akan datang, Cik Zarif? Okey, kalau kita lihat sekarang ni, KPI daripada kerajaan ataupun KPI kepada pekerja-pekerja kerajaan masih lagi dalam takut yang sama. Maknanya pemerhatian ataupun kita boleh katakan bagaimana dia menilai sesuatu pekerja ataupun sesuatu pekerjaan tersebut untuk kerajaan ni, kita lihat benda yang sama. Ini menyebabkan produktiviti kita tidak meningkat. Produktiviti sektor kerajaan tidak meningkat. Disebabkan tak ada satu lagi penilaian yang khusus, ekosistem penilaian yang boleh menyeluruh berkenaan dengan produktiviti, disandarkan produktiviti. Dalam masa yang sama, gaji meningkat. Kita lihat sebenarnya gaji meningkat ni akan meningkatkan motivasi pekerja. Lebih-lebih lagi motivasi pekerja kerajaan lah. Kita tahu dah berapa puluh tahun dah kerajaan tak menyemak semula gaji dan juga peningkatan gaji tersebut tidak bersandarkan apa-apa perkara. Itu maknanya dia lebih kepada mengikut buku dan mengikut pengalaman kerja lah. Tapi sekarang ni kita dah tingkatkan gaji. Maknanya kerajaan dah tingkatkan gaji. Dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu lihat macam mana kita nak tingkatkan produktiviti pekerja kerajaan pula. Disebabkan banyak isu-isu berkenaan dengan golongan-golongan pekerja-pekerja kerajaan ni, lebih daripada bahagian counter front desk kan. Itu pun menjadi isu sekarang ni. Kalau kita lihat, kalau kerajaan tidak dapat memberikan satu mekanisme yang mencukupi, dia akan memberikan lebih banyak bad effect kepada pekerja-pekerja kerajaan ni. Mungkin akan lebih biasa dengan gaji yang tinggi tapi kualiti kerja yang sama. Betul. Okey, itu dari sektor kerajaan. Kalau pada sektor swasta, kenaikan 200 gaji minimum dari 1,500 kepada 1,700. Dari segi produktiviti, mutu perkhidmatan swasta, kalau boleh dibandingkan hari ini dan selepas kenaikan gaji, bagaimana, Doktor? Okey, dari sudut pekerja swasta, okey, saya nak attract jawapan tadi daripada sektor kerajaan. Memang betul, kita dah berapa lama kita tak ada revise kenaikan pelarasan gaji. So ini adalah pelarasan gaji yang setelah berbelas tahun, dan ini kan dia sebenarnya merapatkan jurang antara swasta dengan kerajaan. Dahulu kalau kita tanya pasal swasta gaji minimum, dulu orang tak nak kerja kerajaan sebab
gaji kerajaan, sektor kerajaan yang stagnan, rendah, tak menarik kan. Okay, so that's why bila ada pelarasan gaji, dia sebenarnya menaikkan image penjawat awam. Right, memang kalau kita cakap pasal produktiviti tadi tu kan, kita kata belum tunjuk produktiviti lagi tapi gaji dah naik dulu. Tapi that one sebenarnya itu adalah satu suntikan motivasi yang sangat baik. So which is kerajaan percaya penjawat awam boleh buat. So dia kita naikkan kadar gaji. So ini adalah memberi suntikan semangat lah, supaya kita meningkat. Dan masa tu juga swasta memang dia akan merasakan selalu kan kalau kita tengok apa-apa je kenaikan ataupun kelebihan yang diberikan kepada penjawat awam waktu belanjawan, orang pekerja swasta akan rasakan dianaktirikan. Bagaimana dengan kami tak dapat apa-apa kan, kerajaan tak bagi pekerja swasta menunggu. That's why ada gaji minimum tu. Bila gaji minimum tu dinaikkan antara daripada 1,500 kepada 1,700, dia sebenarnya adalah satu suntikan semangat juga kepada pekerja. Itulah cara kerajaan membantu. So di mana majikan perlu menaikkan gaji supaya dia sejajar lah. Bukanlah hanya pekerja di sektor awam sahaja yang menikmati pelarasan gaji ataupun kenaikan gaji baru. Nanti jurang dia akan berbeza pula. So that's why ada saranan untuk meningkatkan gaji minimum. Itu juga dapat meningkatkan daya saing pekerja swasta. Jadinya antara swasta dan kerajaan sekarang ni kita ada banyak pilihan dalam satu par yang sama. Macam graduate kan, para yang pelajar lepasan universiti, bila mereka keluar, mereka rasakan kalau tak dulu memang tolak lah, government tak mau. So sekarang ni which one I nak pilih? I ada choice. Betul. So itulah dia daya tarikan. Itu kualiti pasaran buruh yang kita akan soal selepas ini. Cik Zarif, kalau kita nak faham dari segi, ialah kita tahu kos sara hidup kini kian meningkat dengan kenaikan gaji, adakah kita nak kira tambah tolaknya, ialah nombor bila dah naik ada juga yang akan tolak dari segi kos sara hidup. Apa komen Cik Zarif? Okey, kalau kita lihat dalam sudut yang lebih besar, makro level dia. Walaupun kita tak tingkatkan gaji, harga barang tetap meningkat. Itu satu. Dan juga macam mana kerajaan ni kita nak menampung perbelanjaan, peningkatan harga barang kepada yang akan disebarluaskan kepada rakyat-rakyat. Salah satunya adalah peningkatan gaji. Peningkatan gaji sangat penting untuk kelangsungan hidup. Dan juga kalau kita lihat juga dari sudut keseluruhan, sekiranya kerajaan tidak menggunakan ataupun sekiranya kerajaan tidak ada dasar gaji minimum ni ataupun perintah gaji minimum ini, ia akan menyebabkan gaji tersebut hanya pada tahap yang sama saja daripada dulu sampai sekarang. Itu pentingnya kita lihat untuk kerajaan menggunakan perintah gaji minimum ni untuk meningkatkan gaji. Dalam masa yang sama, walaupun kita akan meningkatkan perbelanjaan kita, tetapi ada juga limpahan yang berkenaan dengan peningkatan harga barang. Kalau harga, sebagai contohlah saya lihat secara keseluruhan lah kan. Kalau kita tak dapat meningkatkan harga barang, macam mana kita nak bagi gaji yang tinggi kepada pekerja kita? Itu salah satunya. Berkemungkinan akan berlakunya peningkatan harga barang disebabkan harga barang tu akan peningkatan tersebut diperlukan oleh syarikat-syarikat yang ada untuk dia absorb dan juga dilepaskan kepada pengguna-pengguna. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena lihat juga pengguna ataupun syarikat-syarikat yang ada dekat Malaysia ni, market dia dekat mana saja? Pasaran dia. Adakah mereka lebih kepada export oriented ataupun domestic oriented? Cukup cantik kalau kita nak gantung di situ, kerana persoalan saya selepas ini dari segi pasaran buruh global, di mana Malaysia sebenarnya melihat kepada ialah tangga gaji yang semakin meningkat, bagaimana pasaran buruh global Malaysia kalau dilihat dari skop globalnya negara. Kita berehat dulu, Doktor. Cik Zarif, kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Kopi Ekonomi.
Gaji naikkah produktiviti? Kita masih bersama Dr. Zuhaina Mustafa, Pensyarah Kanan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM, juga Encik Muhammad Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi Utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future. Saya nak jemput kedua-duanya minum dulu. Air dah cukup cantik dah, tapi perbincangan kita awal tu tadi ada sedikit panas berkenaan dengan bagaimana kita nak membandingkan kenaikan gaji di sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Oh, rasa sayang pula nak minum. Rasa tu cantik sangat ni. Macam sedondon pula kan? Ya. Air sejuk. Saya order air sejuk. Encik Zarif dapat air sejuk juga. Doktor dapat air panas. Ya. Saya nak tanya soalan panas juga. Sebenarnya bila dah minum air panas, ala-ala kita tanya soalan panas. Melihat kepada daya saing pasaran buruh global, kita nak tahulah di mana Malaysia di mata pasaran buruh global, Doktor. Itulah menarik tu soalan tu di pasaran global. Kalau kita ni sebenarnya kita ni memang menuju ke negara maju kan, ke arah negara maju. Bila mana kita nak dapat negara maju, maksudnya kita kena mempunyai pekerja yang berpendapatan tinggi dan juga knowledge workers, pekerja yang berkemahiran. Right, so kita memang menuju ke arah itu supaya pasaran kita punya pasaran buruh kita adalah di tahap yang sangat tinggi. Okay? So far kalau saya di tahap Malaysia ni, kalau kita tak pernah kita masih mempunyai pasaran buruh yang berkualiti ataupun berkemahiran itulah, dan sangat kompetitif. Okay, so kalau kita tanya di mana Malaysia, insyaAllah saya sangat positif melihat kepada peluang-peluang yang diberikan, insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk meninggikan kemahiran pekerja, lepas tu dari sudut memberi peluang latihan dan sebagainya. Okey. Cik Zarif, dari segi kita nak tahu, ialah kalau kata meningkatkan gaji minimum di mana Malaysia dalam pasaran buruh global, kalau kita ikut kepada kebergantungan Malaysia juga kepada buruh asing itu agak tinggi juga. Betul. Bagaimana pula keperluan kepada buruh tempatan dengan kenaikan gaji ini? Adakah ini akan jadi satu image positif kepada pasaran buruh global? Kita boleh tengok kepada dua perspektif. Satu, positifnya, maknanya gaji kita dah meningkat. Dalam masa yang sama, apabila kita nak menampung gaji yang peningkatan gaji tersebut, syarikat-syarikat perlu membuat pelaburan berkenaan dengan teknologi. Betul. Untuk at the par lah, maknanya seimbang dengan peningkatan gaji tersebut. Tetapi yang keduanya, macam doktor bagi tahu tadi, Malaysia memang ada ramai pekerja-pekerja yang berbakat, tetapi ramai juga yang keluar daripada Malaysia. Betul. Penghijrahan bakat. Dan kebanyakan mereka ni berkeluar pergi kepada negara seberang, Singapura. Lebih 1 juta pekerja di Malaysia ni bekerja di Singapura. Disebabkan apa? Satu, gaji. Menurut kajian kami telah membuatkan kami buat sedikit analisis berkenaan gaji ni. Kalau kita tengok daripada sebelum ni, contoh dia adalah engineer, jurutera. Gaji engineer pada tahun 1992, tahun 1990-an adalah gaji permulaan dia 1,800. Boleh teka gaji sekarang engineer berapa? Kalau ikut kepada ialah mungkin doktor berhadapan dengan student, pelajar, apa reaksi pelajar dengan ialah pasaran gaji pasaran gaji kita kalau dari sisi sektor kejuruteraan dalam dari 2,500 adalah gaji premium. Kalau ikutkan hari ini 500 tak, dan seterusnya 3,000 lah. Gaji permulaan untuk engineer ni, jurutera ni pada ketika ni kebanyakan negeri kita lihat masih lagi di tahap 1,800. Selepas berpuluh tahun gaji dia tetap sama 1,800. Jadi sekiranya peningkatan gaji minimum ni
adakah dia akan meningkatkan gaji jurutera? Dan ianya adalah sangat tidak seimbang kepada pelajar-pelajar jurutera ni. Disebabkan kita tahu jurutera ni pelajaran dia susah, payah, tetapi latihan yang mahal, tapi tingkat gaji jurutera adalah 1,700, 1,800. Maknanya ianya tidak seimbang. Disebabkan itu kebanyakannya mereka akan berhijrah ke Singapura. Tingkat gaji yang besar. Walaupun kita tahu KESUMA, Kementerian Sumber Manusia telah pun mengeluarkan garis panduan gaji. Dan tahun ni ada juga garis panduan gaji disebabkan mereka nak map dengan dasar gaji progresif. Sepatutnya gaji untuk jurutera di dalam laporan tersebut adalah 3,200 dan ke atas gaji permulaan. Okey, boleh dikatakan naik lebih kurang 2 kali ganda. Sepatutnya 3,200. Tetapi salah satu kita kena lihat juga dari segi sudut syarikat. Kenapa mereka menggajikan 1,800 untuk jurutera? Salah satunya adalah bakat yang ada ni tidak mencukupi, tidak mencapai tahap apa yang syarikat perlukan. Kita ada banyak keluarkan graduan 200,000, 300,000 setiap tahun. Tetapi apabila kita nak match dengan apa yang kehendak industri tu tidak sampai tahapnya. Maknanya kita masih lagi kekurangan kualiti pendidikan kita. Nak lihat kepada tu. Doktor macam ada idea. Saya macam merasakan sebenarnya majikan kita kenapa kita punya peningkatan gaji tu di tahap yang sangat rendah untuk jurutera dan faktor yang menyebabkan keluarnya penghijrahan tenaga kerja keluar negara. Satu memanglah sebab kita ni education kita memang dah bagus dah. Pelajar-pelajar kita mungkin insya-Allah dia cemerlang. Tetapi attraction pasaran tu sebab keupayaan majikan untuk membayar gaji. So maksudnya dia kaitan dengan produktiviti lah. Sebab produktiviti bila company tak dapat membuat keuntungan yang maksimum kerana dia berkaitan lah kan. Kenapa company tak untung? Sebab company sangat limited resources dia. Bajet sangat financial sangat rendah. Menggaji pekerja di tahap yang gaji sikit, gaji rendah. Takkan pekerja nak ataupun berlebih-lebih untuk betul kata tak sedar diri kan takkan memang secara amnya lah teorinya you bayar banyak ni memang itu je lah limitnya kan. So you kena bagi something yang lebih besar supaya pekerja memberi dia memberi apa yang lebih yang sepatutnya sesuai dengan ganjaran yang diterima. Tapi yang kita ada majikan-majikan ni itulah sangat berhati-hati dari sudut pemberian gaji. Takut burst budget dan sebagainya. Sebab satu lagi adalah memanglah kos yang sentiasa meningkat. Jadinya kalau bayar gaji tinggi takut pula nanti tak sustain. Kan? Ini persoalan realiti keupayaan majikan hari ini. Dari sudut pandang Cik Zarif? Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari segi majikan pula kan. Kita lihat pendapatan pekerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil compensation of employees kita. Hanyalah pada tahap 33.4%, dalam 35 tak sampai 35%. Sasaran kerajaan untuk RMK ke-12 2021 hingga 2025 adalah 40%. Masih tidak capai lagi. Ini disebabkan operating surplus untuk syarikat, iaitu keuntungan untuk syarikat selepas tolak dia punya kos dan sebagainya adalah lebih daripada 60%. Maknanya syarikat banyak mendapat keuntungan tetapi dia tidak salurkan kepada pekerja. Persoalannya kat mana silapnya dan di mana perlu ditambah baik dari segi adakah perlu campur tangan kerajaan dan sebagainya. Itu waktu yang kita ada sebenarnya. Mungkin kita akan panjangkan lagi perbincangan berkenaan dengan gaji naik, produktiviti atau mungkin apa kelemahan yang boleh ditambah baik. Kita akan jemput lagi dalam Kopi Ekonomi. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini. Untuk hari ini Dr. Zuhaina Mustafa, Pensyarakanan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, juga Encik Muhammad Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi Utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future. Terima kasih menerima jemputan kami. Terima kasih. Itu perbincangan kita hari ini. Saya Faiz Syairan Nizam, Kopi Ekonomi.